Harta si anak kecil, rancang segera, elak derita. Hari ini, kita semua bekerja keras untuk memastikan anak-anak kita mendapat kehidupan yang selesa. Namun, hakikat yang kita perlu tahu, kita takkan selamanya berada dengan mereka. Andai kita meninggal semalam, ada 3 persoalan yang kita perlu jawab. Pertama, siapa akan jaga anak-anak kita? Kedua, dana daripada mana akan digunakan untuk membesarkan mereka? Ketiga, di mana mereka akan tinggal dengan selesa? Soalan pertama, siapa nak jaga mereka? Kalau kita meninggal salah seorang daripada pasangan, okeylah, pasangan boleh jaga. Tapi ditakdirkan berlaku kematian serentak seperti kemalangan dan kebakaran, siapa agak-agaknya waris terdekat yang mampu jaga mereka sebaik kita jaga semasa kita masih ada? Dah nak minta tolong orang jaga, takkan minta jaga saja. Mesti kita pun nak pesan jaga bagaimana, sedikit insentif untuk mereka yang sanggup jaga. Yang kedua, dana daripada mana akan digunakan untuk membesarkan mereka? Kalau kita meninggal semalam, agak-agaknya saving yang ada dalam ASB, tabung haji kita, akaun bank cukup tak untuk memastikan mereka dapat belajar sekurang-kurangnya sehingga kepada ijazah pertama? Kalau tak cukup, macam mana kita nak buat backup plan? Mungkin tak ada barang kemas, mungkin kita juga boleh ada hibah takaful. Sebab dengan duit takaful ini akan membantu untuk memastikan anak-anak kita ini dapat meneruskan kelangsungan hidup, termasuklah belanja harian seperti makan minum, pakaian, kenderaan sehinggalah kepada pendidikan mereka. Yang ketiga, bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita ini dapat tinggal dalam rumah yang selesa? Kita memang beli rumah untuk mereka, tapi kita lupa kemungkinan bila kita meninggal, anak-anak ini terpaksa berkongsi rumah tersebut mungkin dengan datuk mereka, mungkin dengan bapa saudara dan sepupu-sepupu mereka. Oleh itu, rumah yang kita beli mahal-mahal tadi, dah kerja teruk-teruk tadi, hibahkan terus kepada anak-anak supaya anak-anak dapat tinggal dalam rumah tersebut dengan selesa tanpa menjaga batas-batas yang tidak perlu. Ibu ayah, 3 soalan ini fikirkan, dah dapat jawapan, ambil tindakan segera, terutama mereka yang ada anak di bawah 18 tahun. Kerana yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu, yang paling dekat dengan kita adalah kematian.